Okay, Assalamualaikum gang. Alright, tutorial kali ni Poci nak share cara buat action figure menggunakan ChatGPT. Alright, jom. Okay, buka dulu ChatGPT, kemudian cari image reference yang korang nak gunakan. Okay, korang boleh gunakan muka sendiri ke, muka girlfriend pun boleh. Typekan prompt seperti di video atau copy paste je prompt yang Pakcik sediakan di description. Korang bolehlah adjust mana-mana yang patut. Nak tukar baju ke, nak tambah aksesori ke, terpulang. Okey, untuk kes yang ni Pakcik tak ubah apa-apa. Pakcik suruh ChatGPT yang buat semua. Lepas tu klik generate dan tunggu sampai siap. Okey, dia makan masa sikit lah dalam 2 minit ke 3 minit. Okey, siap dah. Okey, bolehlah download. Okey, ChatGPT ni kadang-kadang dia merepek muka tak apa-apa dia bagi dah. Jadi kena adjust sikit. Okey, korang tunggu kejap. Ada ubat dia. Okey, ubat dia ialah kita boleh gunakan apps FaceSwap lah. Okey, FaceSwap yang Pakcik gunakan ialah Remaker AI. Okey, di Remaker AI ni korang masukkan gambar yang korang dah generate tadi. Kemudian korang pilihlah gambar headshot korang. Okey, gambar yang korang nak tukar tadi. Jadi muka korang kan. Okey, kat sini kita cari. Mana gambar? Ni dia gambar handsome, gambar raya. Okey, kemudian kita swap. Kita tunggu sekejap. Remaker buat kerja. Sekarang ni semua dah mudah sekarang. Semua AI saja. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Okey, dah nak siap. Tada! Alright, tu dia. Okey, better kan daripada yang tadi. Okey, korang bolehlah subscribe. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.